Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari ini sangat istimewa. Di awal Zulhijjah, Allah mencintainya lebih daripada hari-hari yang lain. Maka kita tinggal 2 hari ini. Kita mungkin malas nak berpuasa, kita mungkin malas untuk bangun bertahajud, nak solat-solat sunat, kita mungkin membaca Al-Quran, zikir pagi petang. Tentunya orang yang dah biasa lakukan perkara ini merupakan perkara biasa. Bagi kita yang mungkin malas ni, kita paksa diri kita. Kita harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh kita, mengampuni kita. Kita paksa diri kita. Kalau tak puasa 10 hari ni, kita paksa diri kita untuk berpuasa pada hari Arafah. Kerana dengan berpesan-pesan beginilah kita membakar semangat untuk saling memberitahu inilah kelebihan bagi orang yang beriman, yakin tentang hari akhirat, yakin kita tidak mahu masuk neraka, kita nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kumpulkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.